Ada tempat di Sabah yang kelihatan seperti dunia lain. Sebuah lubang raksasa yang tidak pernah ditutup sedalam lebih 0,5 kilometer dan hampir 1 kilometer diameternya. Dindingnya tegak menjunam ke bawah seolah-olah bumi pernah disiat dan tidak pernah dijahit kembali. Namun yang paling mengelirukan bukan pada bentuknya, ia pada warnanya. Air yang memenuhi lubang mamut ini berwarna biru turquoise yang memukau. Indah seperti tasik alpine, tetapi sebenarnya berasik dan mampu melarutkan logam. Airnya gaib, memantulkan langit, tetapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan kepada manusia. Lubang mamut bukan sekadar tinggalan perlombongan. Ia adalah parut besar pada sejarah Sabah dan parut yang masih bernanah hingga ke hari ini. Di sinilah misterinya bermula. Apa sebenarnya yang ada di dalam lubang sedalam ini? Apa yang terkubur di bawah air asidi itu? Dan kenapa setelah lebih 2 dekad, tiada siapa benar-benar mengkaji dasarnya? Ini bukan kisah seram. Ini kisah tentang bumi yang mengingati setiap sentuhan manusia. Sejarah mamut bermula pada tahun 1960-an ketika penyelidik geologi menemui deposit tembaga besar di Ranau. Berita ini disambut seperti cahaya baru bagi ekonomi Sabah. Pada tahun 1975, Mamut Copper Mining Sendirian Berhad memulakan operasi secara besar-besaran. Lombong ini menjadi simbol kemajuan. Lebih 2.1 juta tan tembaga berjaya diekstrak sepanjang hayat operasinya, menjadikannya antara lombong paling penting di Asia Tenggara. Ranau berkembang pesat. Pekerja datang dari seluruh Sabah. Rumah, sekolah dan kedai tumbuh di sekeliling lombong. Kenderaan berat berbaris di lereng bukit, mengangkut batuan bijih yang bersinar tembaga di bawah cahaya matahari. Tetapi, setiap lombong terbuka mempunyai harga. Setiap hari, lapisan bumi dikikis sedikit demi sedikit. Sehinggalah akhirnya, yang tinggal hanyalah sebuah lubang raksasa yang menunggu untuk dipenuhi air. Menjelang akhir 1990-an, deposit tembaga semakin menipis. Kos meningkat, hasil menurun. Pada tahun 1999, lombong ditutup secara rasmi. Dan di saat itulah tragedi sebenar bermula. Apabila perlombongan terhenti, air hujan mula mengisi pit ini dari bawah dan atas. Tidak ada sistem rawatan air. Tidak ada perparitan neutralisasi. Tidak ada langkah pemulihan besar-besaran. Hasilnya, lubang itu berubah menjadi tasik asid gergasi. Fenomena ini dikenali sebagai acid mine drainage. Air, apabila bercampur dengan batuan sulfur dan tembaga, menjadi larutan berasid yang mampu melarutkan logam di sekitarnya. Itulah sebabnya air mamut berwarna turquoise yang memukau, tetapi pada pH yang sangat rendah, ia boleh membakar kulit manusia. Cantik tetapi beracun. Mempesona tetapi mematikan, seperti wajah bumi yang sedang menyembunyikan luka lama. Di sinilah misteri mamut mencapai kemuncaknya. Hingga hari ini, tiada kajian penuh dijalankan untuk mengetahui apa yang sebenarnya berada di dasar lubang ini. Kedalaman ekstrim dan keasidan air menyukarkan alat sonar dan kamera. Namun, ahli geologi bersetuju beberapa perkara. Pertama, dasar lubang ini dipenuhi lapisan sedimen logam berat, tembaga, besi, bahkan arsenik. Kedua, lumpur sulfur yang tebal menghalang cahaya daripada menembusi ke bawah. Ketiga, wujud lapisan mati tanpa oksigen di bahagian dasar, menjadikannya seperti dunia asing. Tetapi ada juga cerita dari masyarakat setempat. Ada yang mengatakan mereka pernah melihat bayang besar di dasar ketika air masih cetek. Ada yang mendakwa mendengar gema seperti runtuhan tanah dari bawah permukaan air. Dan ada yang percaya mesin besar perlombongan yang rosak mungkin tenggelam di dalamnya, tertimbus selama-lamanya. Tiada siapa tahu pasti,
Tetapi, lubang itu berdiri seperti pintu ke dunia yang tidak kita fahami. Walaupun kelihatan seperti tasik semula jadi, mamut sebenarnya adalah bom masa alam sekitar. Air berasid yang bertambah setiap tahun boleh melimpah jika hujan ekstrim berlaku di lereng Crocker Range. Jika ia memasuki Sungai Liwagu, ekosistem ranau boleh rosak secara besar-besaran. Dinding pit yang curam juga berisiko runtuh jika berlaku gegaran, dan ranau adalah kawasan gempa bumi sederhana. Kajian kecil pernah dilakukan, tetapi tiada pelan pemulihan menyeluruh. Lubang itu terus wujud, menunggu masa. Kita selalu memandang kecantikan airnya, tetapi jarang bertanya, berapa lama bumi boleh menahan semua ini? Pakar bercakap tentang beberapa pilihan. Ada yang mahu airnya dineutralkan, tetapi kosnya mungkin mencecah ratusan juta ringgit. Ada yang mahu menjadikannya tarikan geotourism. Ada yang mahu dibina sistem limpahan terkawal. Ada yang mencadangkan pusat penyelidikan geologi. Tetapi realitinya, tiada satu pun cadangan ini mudah. Untuk menyelamatkan mamut, kita perlu menyelami bukan sahaja airnya, tetapi sejarahnya. Kekayaan yang pernah diraih dari tembaga itu telah lama berakhir. Yang tinggal hanya tanggungjawab dan misteri yang belum terjawab. Lubang mamut bukan lagi lombong. Ia menjadi cermin besar yang memantulkan kembali persoalan kepada kita. Apakah harga sebenar sebuah kemajuan? Hari ini, mamut berdiri sunyi di pergunungan ranau. Airnya kelihatan tenang, tetapi di bawahnya wujud dunia yang tidak pernah kita sentuh. Mamut mengingatkan kita bahawa manusia mampu memecahkan gunung, melubangkan bumi. Tetapi alam sentiasa menyimpan rekodnya sendiri. Di dasar air turquoise itu tersimpan dua kisah. Satu tentang harapan dan kekayaan. Satu lagi tentang parut dan kesilapan. Dan di antara kedua-duanya, terletak misteri yang menunggu untuk difahami oleh generasi kita. Kerana kadang-kadang, yang paling berbahaya bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita tidak pernah berani bertanya. Jika kisah seperti mamut ini menyentuh hati anda, bayangkan berapa banyak lagi sejarah di Malaysia yang tertimbus, terabai atau dibiarkan tanpa jawapan. Di setiap gunung, sungai, kampung dan pulau, ada cerita yang menunggu untuk ditemui semula. Jika anda mahu kita terus membongkar misteri-misteri yang tersorok daripada pengetahuan umum, tekan butang like sebagai tanda sokongan anda. Dan jika anda baru di sini, tekan subscribe kerana di saluran ini, setiap minggu kita membuka helaian sejarah yang tidak sempat diceritakan di sekolah. Kongsikan video ini kepada sesiapa yang anda rasa perlu tahu kisah sebenar mamut, supaya kita semua belajar melihat kecantikan alam bukan sekadar dengan mata, tetapi dengan ingatan dan tanggungjawab. Terima kasih kerana menemani perjalanan ini. Kita jumpa lagi dalam rahsia seterusnya.